Seni tazhib atau seni hiasan tradisional Islam diberi nafas baru apabila Gen Z mula mengolahnya dengan sentuhan kontemporari. Jika dahulu seni zaman Uthmaniyah itu hanya boleh dilihat pada naskah Al-Quran, kini kehalusan coraknya diterjemahkan ke pelbagai medium seperti tudung, kanvas serta sampul duit raya. Keindahan tazhib mewarnai seni dan hiburan hari ini. Mai Muhammad, antara pengkarya muda yang aktif menghidupkan semula seni ini. Tazhib berasal daripada perkataan Turki yang bermaksud menghias dengan emas. Seni ini menggunakan serbuk emas yang dihancurkan atau pigmen semula jadi untuk mencipta corak geometri dan motif flora yang rumit. Menurut Mai, setiap motif membawa makna yang mendalam dan tersendiri. Bagi saya, seni yang kompleks tapi harmoni ini membuka pandangan. Kemudian apabila saya meningkat dewasa, saya bertemu dengan genre seni tazhib atau dikenali sebagai Islamic Illumination, dan dari situlah minat saya menjadi semakin dalam. Ketelitian menjadi asas utama dalam penghasilan seni ini. Setiap garisan dan perincian perlu dilakukan dengan penuh fokus, menggunakan alatan khas bagi menghasilkan karya yang kemas, tepat dan seimbang. Jelas Mai, inspirasi karyanya datang daripada pelbagai sumber termasuk manuskrip Al-Quran, lukisan lama serta karya tokoh terkenal seperti Vincent van Gogh dan Claude Monet. Penerimaan rakyat Malaysia terhadap seni ini semakin baik, Alhamdulillah. Saya juga cuba untuk menerapkan unsur moden ke dalam karya saya agar generasi sekarang lebih menghargai seni inilah. Dan selain itu, saya juga cuba untuk memperkenalkan seni ini melalui produk yang mampu dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat di Malaysia.